Sejujurnya Min berbelah bahagi nak kongsi kedai nasi kandar ni ataupun nak simpan sendiri, sebab dia ada kelebihan tapi ada juga beberapa kekurangan. Jadi kita cerita yang best dulu. Kelebihan yang paling utama, nasi kandar dia memang sedap lah. Di Kelantan susah dah nak jumpa orang jual nasi kandar, lagi-lagi yang kena dengan selera kita. Tapi dekat sini, walaupun lauk tak banyak, tapi rasa dia macam dekat Penang. Saya rasa owner ataupun joki ni memang berasal dari Penang. Tengok pada logat dan cara cakap dia pun macam orang sana. Sekarang kita masuk bahagian yang kurang best pula. Yang pertama, servis agak perlahan. Setakat yang Min nampak cuma ada 2 orang pekerja. Seorang jadi joki, merangkap cashier, dan seorang lagi tukang buat air. Bila pelanggan makin ramai, memang kena tunggu lebih lama, terutamanya kalau nak bungkus, sebab mereka lebih mengutamakan pelanggan yang makan kat kedai. Yang kedua, tempat letak kereta dia agak terhad. Kedai ni memang berada berhampiran jalan utama, jadi kalau waktu puncak memang sedikit mencabar untuk cari parking. Yang ketiga, waktu operasi. Kedai ni tutup setiap Jumaat dan Sabtu. Selain tu, kalau lauk dah habis, mereka akan tutup lebih awal. Jadi kalau korang datang dari jauh, terutamanya dari Kota Baru nak ke sini di Bacok, lebih baik datang awal, takut nanti kecewa kedai tutup. Jadi walaupun ada beberapa kekurangan dari segi servis dan operasi, bagi Min lah, rasa nasi kandar dia memang berbaloi untuk dicuba. Cuma kena datang dengan sedikit kesabaran. Nanti link lokasi Min letak dalam komen. Assalamualaikum.